Sebabkan korang punya support. Tengok, ya Allah, banyaknya. Thank you so much guys. Terima kasih sangat-sangat. Didi tak sabar nak, yang belum beli, Didi tak sabar nak korang try. InsyaAllah memang korang akan suka. Okay. Okay, fotos yang masih belum teracun lagi, Didi akan racun lagi. Didi akan buat postage esok. So mana-mana yang order untuk malam ni pun memang kita akan postage esok, by tomorrow juga. Okay. So kepada yang belum tahu lagi, okay, Didi tunjuk lagi sekali. Okay, Didi make it quick. Kita beli dekat rumah Oren tadi. Thank you Nani. Ya, ramai sangat-sangat yang order daripada rumah Oren hari ni. Saya beli 2 kotak. Thank you Zaida. Okay, tengok memang korang akan dapat 3 ni sekali. Kalau korang tengok tadi live dekat rumah Oren, korang nampak Kak Bella. Okay, Kak Bella memang pandai make upkan orang lah. Okay, saya memang tak pandai. Tapi Kak Bella make upkan host tu tadi memang cantik dan memang kena. Sebab Kak Bella, kalau korang nampak dia buat live, okay tengok korang dapat 3. Sebenarnya korang tak payah pilih pun untuk pakai yang mana. First korang apply yang ini dulu, yang kod loyal. Lepas dah kod loyal tu, baru korang boleh letak yang kod needy. Lepas needy dah apply, dah bagi kering, and then baru letak ni. Dia memang akan tahan. Busy Pak Uda kat belakang tu. Ya, Pak Uda memang suka buat busy. Memang itu kepakaran dia guys. Dia memang suka macam banyaknya buat kerja macam tu. Thank you Secrets. Hopefully nanti ada kod warna lain, insyaAllah. And Didi tak sabar sangat nak sharekan korang. Very soon, memang barang dah on the way datang kat kita. Akan ada barang baru from Belova. I'm so excited. Kita pula excited. Memang excited gila. Excited sangat. Kat rumah orang dapat nama. Ya, sebab yang tu korang dengan voucher apa semua kan. Memang tadi yang masuk live dekat rumah Oren memang lucky lah. Okay. Terima kasih support Belova. Thank you sangat-sangat. Tak sabar nak beli yang baru. Dan dia kecil. And it's okay kalau korang nak beli 2 pun tak apa. Sebab harga pun affordable. Betul tak? Harga pun memang mampu milik. Kalau harga tak mampu milik guys, takkan ada order banyak-banyak macam ni ni banyak-banyak macam ni. And tengok masih ada yang masuk order lagi. Aran Tempuyuk dah tidur dah. Mesti dia dah tidur. Tanya terima kasih dah order. Tak sabar tunggu sampai. Thank you Nur Suzana. Kalau ada travel eyeshadow palette pun nice juga, InsyaAllah. Di kata-kata hari ni apa? Tanam pinang rapat-rapat, biar senang puyuh berlari. Ku pinang-pinang tapi tak dapat. Ku wasap-wasap, ku bawa lari. Macam tu. Saya orang Kedayan juga. Oh halo Bunga Lala. Bila lagi nak live kat rumah Oren Didi. Tak selalu. Sebab saya bukan dutannya. Please buat 1 set lengkap. InsyaAllah kita buat step by step. Okay. Tapi untuk sekarang ni kita punya stok yang untuk series yang ni, mini series ni memang dah tak banyak. Betul tak Pak Uda? Betul. Mini series kita dah tak banyak dah. Memang comel-comel je. Sebab satu hari pun alhamdulillah masuk order banyak. Sebab banyak dapat support daripada korang. Semua sebab daripada korang je. Korang support. Okay. So okay, macam ni Didi tunjuk kat korang. Sorry. Okay, yang ni Didi tak pakai makeup, tapi Didi pakai filter. Okay. Mestilah kena pakai filter. Terkejut korang. Nanti muka Didi yang Pak Uda sama. Sekejap. Tak baik je. Main-main guys. Oh korang gelak Pak Uda ramai gelak Pak Uda. Tak baik cakap benda betul. Patut Pak Uda pun handsome. Next mascara Didi InsyaAllah soon. Tapi okay, Didi akan bagi clue apa barang yang next. Okay. Kalau duk gelak kenapa kalau duk gelak? Okay, Didi akan bagi clue apa yang next. Okay. Sebab okay, next ada beberapa barang, ada few barang. Tapi yang akan sampai dulu InsyaAllah
is sekejap. Dia okay, contoh korang sekarang memang okay, kita kan tak ada barang, kita masih tak lengkap lagi kan. Kita kan baru ada limit saja, tapi memang in progress yang soon adalah yang kita buat yang besar sikit apa semua kan. Sebab mini series kita dah tak restock dah. Kat jemputan kat jemputan siapa? Jangan KZ. Cuba nyanyi teman setia mak. Tolong launch masa hari gaji. Okay, insyaAllah. Okay, okay, nanti saya akan remind dekat dalam kepala saya. Saya akan beritahu kat bos saya, itu kakak saya. Saya akan suruh dia launch pada hari gaji. So foundation bukan. Okay, kalau korang ada barang-barang makeup, contoh ini dicampur dengan barang-barang yang lain kan, korang nak letak kat mana? Macam tu, cing. Tapi memang comel juga. Barang dia berbentuk macam tu. And memang cantik. Janji. Yang ni memang Didi janji. Memang cantik. Thank you Didi infonya. Kak mau beli ya. Okay Kak Tiara, saya tunggu okay. Saya akan, sebab kadang-kadang kalau korang order, sebenarnya Didi boleh nampak dekat sini tau. Didi boleh nampak nama-nama. Kadang-kadang kalau Didi rajin, sebenarnya Didi ni juga. Didi tengok juga kat sini. Ada kat sini, ada Mazita, ada Lily, ada Saima, mana lagi, ada Maria, ada Suryati, yang Naziha, cantiknya nama. Ada Fazia, Wong Siu, ada Chinese pun ada. JNT, anak Ethan. Dan order, terima kasih. Thank you Yanti. Terima kasih Yanti. Thank you sangat-sangat. Sebenarnya hari ni pun sebelum kita print yang ini, batch yang tadi kita dah post tadi siang pun banyak juga. Alhamdulillah, terima kasih. Didi, alamak, mana Okay, Didi ada gambar. Sebab Didi tak post lagi. Tengok, saya tahu password phone Carlos. Alamak, girlfriend message. Sayang, kenapa tak reply? Kalau cakaplah hi. Halo. Pick me betul. Dia main karakter. Tekan beg kuning. Beg kuning, tekan beg kuning. Tekan beg kuning. Go. Mana Kak Bella mesti dah tidur guys. Saya adalah orang cakap kalau tengah malam apa, burung hantu. Saya burung hantu. Tengok hari ni punya order pun, tapi Didi tak dapat post. Ini yang masa sebelum Didi nak pergi buat live dekat rumah Orem tadi dengan Kak Bella. Ni hari ni punya pun dah banyak. Terima kasih korang. Thank you. Jadi future millionaire, amin. Tapi saya staff kakak saya je. Ana Nantia for boleh order Kak Didi? Boleh. Cuba tekan beg kuning. Tekan beg kuning. Bukan, koyak kan? Sama-sama. Thank you saya. Thank you sangat yang support. Yang ini semalam punya semalam. Boleh tengok. Semalam punya semalam. Korang comel sangat. Banyak yang support, alhamdulillah. Rasanya bukan sebab support juga. Didi sure sangat sebab ramai juga yang repeat order. Didi sure memang ramai juga yang suka Belova. Nak order arah tempuyut. Okay, yang tu kita tak ada letak kat beg kuning lagi. Kita akan letak kat beg merah. Okay, sekejap okay, dua ni kan Didi pakai dulu yang satu lah sebenarnya. Kejap Korang nampak kan Ana, Didi jangan suruh Didi tutup filter tau. So nanti Didi, kan Didi cakap tadi, nanti Didi Didi akan jadi sama muka macam Pak Uda nanti. Memang nampak lah Didi. Ada tak yang tanya ada yang tanya untuk kulit gelap sesuai tak? Didi best ke makan omakase? Tak, itu omakase Didi buat sendiri. Itu shoot yang letak tu. Okay, yang kulit gelap sesuai tak? Okay, yang kulit gelap. Okay, tengok Didi ada masa dekat Singapore, masa Didi dekat booth yang kita buka booth kat sana. Tengok Didi ada bagi tunjuk kat diorang. Untuk yang kulit gelap boleh. Ada cakap alamak bila dia try kat tangan kat. Okay, ini sebenarnya ini yang daripada
yang Didi buat live tengah hari tadi. Nampak tak? Kalau korang apply dengan cara yang betul, which is lepas apply bagi dia kering. Okay, ni lepas tu bagi dia kering. Sebab okay, tengok kalau korang baru letak, warna dia akan jadi berbeza. Maksudnya warna dia akan jadi macam terang. Mesti korang akan terkejut ni, terang macam warna dia sangat light kan untuk yang kulit gelap. Sebab compare kulit Didi dan kulit Kak Bella punya kulit lebih sangat cerah daripada Didi. Okay, jadi lepas apply ni, apply yang ni. Sebab warna dia akan menjadi darker. Contoh, tunggu je dalam masa 15 minit, dalam half an hour, memang warna dia akan jadi darker. Janji, memang janji. Okay, tengok lepas tu Didi letak ni pula. Didi suka yang ni sebab dia macam orangey sikit. Masa kat live tadi dia ada bagi tahu Kak Bella punya favourite yang ini. Sebab dia memang suka warna-warna yang apa, warna natural macam tu. Macam kalau Didi, dia suka macam watak yang tergenis kan. Watak yang tergenis dia kena macam warna orangey sikit. Macam Lagi. rasa yang macam zoom yang macam ni Lagi. Macam tu. Okay. Macam mana? Okay. Sekejap Harga mampu milik guys. Mak Uda pun ada guys. Mak Uda ada. Mak Uda pula. Mak Su. Macam cakaplah hai. Hai. Ada tak rindu Mak Su? Hai. Office kita masih buka guys. Office kita hari ni, kita OT hari ni. Korang appreciate lah kita orang yang OT ni. Tengok malam-malam saya pakai lipstick tau. Sebenarnya boleh je. And last kali pakai ini, tapi make sure bagi kering lepas apply. And then rindu. Hai Mami Ika. And then lepas bagi dia kering. Oh, rindu Mak Su. Saya tak rindu ke? Hello Didi dan Mak Su. Farmasi ada buka ini malam. Oh, Hillary Harrison. Saya tahu ni nama ni. Sebab nama ni yang ada request tu video kan. Sebab tu saya post vitamin. Vitamin tak ada bagi selalu. Kadang-kadang tak elok, nanti kita takut overdose. Jadi vitamin kita ambil kadang-kadang. Macam tu. Tapi kalau vitamin cepat-cepat sangat, nanti overdose tak elok. Okay, dah letak macam tu. Mesti nak ingat. Didi punya ingatan ni orang kata okey juga tau. Masih okey. Lemau dah ni, tak ada vitamin. Okey, insyaAllah. Lepas kita mencapai piawaian sales kita belanja vitamin. Janji. Sebenarnya jangan cakap phone Didi, phone Carlos ni. Tak risau. Kita nak capai target dulu. Busynya Pak Su di belakang. Pak Su memang pandai buat busy, Larry. Dia memang ada kepakaran ni. Janji jadi insyaAllah. Okay, kita jual dulu Belova kita. Kalau dan order yang janji, pasti ditepati. Jangan risau. Betul. Korang tekan je dekat beg kuning. Dan order. Thank you Halimahan. Thank you so much. Terima kasih. Yang belum order, thank you Sabaria pun dah order juga. Siapa belum order lagi? Sebab guys, tengok hari ni berapa bulan? Gaji korang masih ada lagi kan? Gaji korang kan masih ada lagi. Dah order. Okay, terima kasih Aisyah The Malaysian. Ma, okay Ma. Dah order. Yeay, thank you Umi Joy. Ada lagi ke yang dah order? Terima kasih. Sebab yang malam ni kita akan, esok juga kita memang akan buat postage dia. Dan repeat order kali kedua. Terima kasih Zahra Zahin 1114. Wow, nombor dia. Nak beli t-shirt Belova. Belova tak t-shirt tau guys. Sebenarnya hari tu yang korang nampak Didi pakai, Kak Long pakai, Kak Bella pakai, and Dini pakai tu, itu adalah memang limited je. Maksudnya memang kita ada beberapa sahaja. And kita bawa pergi ke Singapore. Lepas tu Kak Bella memang ada bagilah macam as a gift masa dia tengah perform tu. Bagi kuning kan, beg kuning kan Didi? Iya, beg kuning. Silakan beg kuning guys. Didi buat live ni tak lama. Gaji biasa dia singgah 24 jam je Didi. Ya Allah ya Tuhanku, saya faham perasaan tu. Saya faham perasaan awak payung lizard.
Lagi-lagi nak bawa dessert. Mesti awak kaki dessert. Tak apa. Saya yakin masih ada lagi segelintir yang gaji dia masih berada di dalam akaunnya. Masih berada di simpanan. Sebab harga dia mampu milik. Guys, kalau korang nak tahu, Kak Bella memang buat satu produk yang memang semua mampu milik. Bukan yang harga beratus-ratus. Korang tengok beg ni. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Siapa cepat dia dapat. Pak Uda memang macam ni. Sekejap korang, okey, nak saya nak tanya korang pernah tak tengok live Pak Uda? Siapa kat sini pernah tengok live Pak Uda? Tak payah. Siapa kat sini pernah tengok live Pak Uda? Selalu, okey, ada orang cakap selalu. Selalu pernah saya, okey. Okey, kepada yang semua pernah Okey, kebanyakan pernah selalu layan live Pak Uda. Okey. Mai saya tunjuk saya jadi Pak Uda sekejap. Dia gelak dah, dia tahu dah. Sekejap Saya jadi Pak Uda sekejap Assalamualaikum sahabat. Kepada yang belum beli beli, kepada yang belum makan jangan lupa makan sahabat. Okey sahabat, jangan lupa tekan beg kuning. Aduh. Betul ke tak weh? Akulah. Slang tu tak cukup. Slang dia macam mana? Tak, Abang Aziz boleh tak? Hai sahabat, apa khabar sahabat? Jangan lupa makan. Yang sehat, jangan lupa tidak sehat. Kacip. Aduh, kadang-kadang saya pun terlayan juga Pak Uda punya live. Pekatkan sikit slang Sabah tu Didi. Oh, Abang Aziz bercakap masih slang Sabah, orang bilang. Ya. Memanglah. Kita kan bercampur kan. Jadi kita kena campurkan bahasa kita tu. Tengok, laki sudah jeling-jeling Didi tadi petang di rumah Oren sudah membelik ni. Sekarang dia jelingan maut. Carol, awas. Okay, Brunei insyaAllah soon kita akan pergi. So far kita Brunei dan Singapore. That's why lah masa hari tu Didi pergi ke Singapore. Didi memang suruh yang kadang-kadang masa kat Singapore orang yang Didi tak payah nak explain pasal Belova, diorang terus beli. Sebab diorang kata diorang selalu tengok live tapi tak dapat beli. Dan beli. Terima kasih Bunga Ibeduri Shop. Thank you. Terima kasih beli lip make kakak saya. Sikit-sikit sebut sahabat. Betul. Sahabat. Jangan lupa sahabat. Kan? Kita adalah sahabat untuk selamanya. Kau dan aku sahabat. Memang macam ni ke buat live dengan Pak Uda guys? Ya Allah tuanku. Abang ke tu Didi? Takkan lah. Saya tak ada abang. Thank you tau. Thank you Payung Dessert. Payung Dessert, thank you so much. Nasib baik Payung Dessert, gaji dia masih ada lagi ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sedap juga suara Pak Uda. Okey, Pak Uda boleh belanja satu lagu. Satu. Dua. Saya dah beli. Thank you Zara. Okey, sudah order. Terima kasih. Siapa lagi ni? Wati Umok. Live Pak Uda macam ambil gula lebih. Ya, Azura Raja. Korang pula rajinnya layan live Pak Uda tu. Ifer. I-F-E-R. Ifer. Cantik lah. Ifer. Dan order. Terima kasih. Thank you Ifer. Thank you Ifer. Tak ada tempoyak kacau tapi ada Pak Uda. Itulah. Aunty pun sudah beli. Aunty, terbaik Aunty. Thank you. Sayang Aunty ya. Sayang Aunty murni. Aunty murni. Sungguh murni hatimu. Rindu tempuyuk. Itulah. Tak boleh bawa tempuyuk selalu sebab dia memang tidur awal. Sebab kalau ada tempuyuk ni, dia suruh pasang lagu. Masalahnya. Bayangkan tadi, Didi baring dengan dia. Didi cakap, okay jom kita turun bawah sebab dia baring kat dalam bilik Didi kan. Dia macam, dia mengeliat lepas dia buat macam ni. Tengok, baring pun boleh buat. Sumpah guys, dia memang macam tu. Arah tempuyuk. Selalu kalau live Didi selit hiburan. Ya, betul.
Oh, Mak Su pun tengok. Mak Su jangan lupa tekan beg kuning, Mak Su. Cute lah pipi Didi betul. Saya tak tahulah. Tak tahulah macam mana nak cakap pipi ni. Balatang tak? Kau suka kalau lelaki yang rambut balatang tak? Tidak kisahlah dia belatang ke, belat siring ke, belah mana. Apa rambutku belat bukan belatang bukan belat siring. Ini dia orang tanya pasal adik suka lelaki macam mana. Anda kan adik cakap adik suka lelaki macam Pak Uda. Guys. Dia punya kegemaran ni Pak Uda tahu. Macam mana? Yang macam mana? Dia tidak belah tengah, dia tidak belah siring. Tapi dia belah belakang. Lawak lah Pak Uda ni. Saya tak sangka pakcik saya lawak guys. Korang gelak lah ikhlas sikit. Boleh nampak korang tahu tak, dalam hati apa yang korang fikir pun, kalau korang rasa Pak Uda tak lawak, korang cakap dalam hati. Dalam hati tu pun dah boleh dikira tau. Tuhan tu dengar apa yang korang cakap dalam hati. Mak tak lawak. Tu dah dengar dah. Contoh guys. Okay Abang Aziz, kita nyanyi lagu Senja Merah sama-sama. Senja Merah. Chorusnya. Mak. Haruskah Abang Aziz nak ingat lirik. Lirik. Okay, kita suruh Pak Uda nyanyi sekali ya. Diksi Bella ada kok? Ada. Apa lagu tu? Senja Merah. Senja Merah kalau. Senja dan merah. Okay. Jamilah. Alamak. Macam mana Jamilah lagu dia? Jamilah sekarang yang top kan? Itulah. Asik-asik aku buka Jamilah aku nampak. Ini Jamilah. Jangan kan? Kalau Pak Jamil aku kenal. Pak Jamil tu lain. Okay, ni sekarang Didi pakai dia punya Sejarah nan merah. Senja. Senja. Bukan sejarah kalau. Allah cakap kalau ni kacip juga guys. Sabar je lah. Aku kena minum air. Du aduh Jamilah. Jamilah dengan Q Hyder. Astaga yang tukang cari lirik lagu. Iya, si Carlos tak tahu. Lagu si Carlos ni lagu-lagu yang ini kan. Ini. Ni jap. Okay. Call jap. Tak, kalau hari ni dia memang overtime. Kalau habis kerja pukul berapa? Akan dekat beg kuning harga mampu milik guys. Ya. Kita nak habiskan stok kita untuk kita masukkan stok yang terbaru. Siapa cepat dia dapat. Harga mampu milik RM39 dan sesiapa ada voucher dekat TikTok, sila gunakan voucher itu untuk membeli limit malam ni juga. Cantik. Thank you Pak Uda. Macam tu kan Pak Uda memang cakap macam tu kan. Pak Uda dia memang cara promote dia macam tu. Okay. Bagus kan Pak Uda. Okay. Thank you sahabat. Allah. Yang putih tu ikut warna kulit ke? Betul. Ikut warna darah, bukan warna kulit. Ada ikut warna darah. Kalau ikut warna kulit susah nanti. Okay. Saya dapat 33. Nampak tak? Korang kena check sebab tak semua orang dapat harga yang sama. Kadang ada dapat harga macam tu, kadang ada dapat yang, tapi korang tengok. Sempat lempar ku coba melimpar manggis ku lempar, mangga ku dapat. Okay. Didi pakai ni sebab yang ini kalau korang tak nak pakai yang dua-dua ni pun tak apa. Kalau korang nak macam look yang macam no makeup look macam tu kan, macam nak nampak natural. Saya kasih dekat sikit. Nampak? Saya pakai filter. Korang jangan suruh saya tutup filter Awas korang. Hai, mana Aunty Lisa Sufyan? Gak ada. Dah beli masa kat Singapore Celeb Fest. Hai Siti Hana. Masa tu beli dengan Didi ke? Masa tu Didi dengan jaga booth Sebab almost the whole time memang Didi yang jaga dekat sana. Didi dan Dini masa tu. Merah. Sana. Tu satu. Tu yang di bawah.
Terima kasih. Korang belum tidur lagi Nak dekat pukul 12 dah. Laki kau di belakang. Bukan laki saya ni, pakcik saya ini. Awas kau. Betul. Takkanlah teh saya taklah. Sekejap hujung tahun ni boleh beli Belova untuk hadiahkan kepada guru-guru anak. Yes, betul. Sebab dia kecil. Dan sebenarnya kalau beli tak dapat ni paper bag. Kalau dekat dalam live tidak dapat. Kalau dalam live tak dapat. Sebenarnya kalau korang nak tahu, kalau korang beli masa contoh kalau kita ada buat macam expo ke ada macam buka booth, memang korang dapat sekali dengan dia punya paper bag. Paper bag dia kecil je. Feel tak ada, Didi tak cantik. Siapa kata Didi tak cantik? Pak udah gigit. Pak udah gigit. Pak udah ada orang makan orang. Ya, baju yang tarik. Jangan. Nak tidur dah, tiba-tiba Didi live terus tak jadi tidur. Mana liriknya? Tidur situ. Liriknya? Sekejap. Guys, ini hasil yang korang order tau. Untuk yang hari ni, ya Allah, thank you sangat-sangat. Terima kasih. Ni liriknya. Mana tengok? Okay. Abang artis yang perlukan lirik. Okay. Okay, di mana kita starting? Okay, boleh lah, abang artis lah dari awal. 1, 2. Dari awal? Nak try dan order. Thank you Clara. Thank you so much. Ada lagi ke yang masuk order? Terima kasih. Thank you. Letaklah dalam beg kuning price add-on paper bag. Okay, nanti kita buat. Okay, for now kita memang buat ini sahaja dulu. Okay, kejap. Nak paper bag, nak hadiah untuk teacher anak-anak untuk last day school. Okay, okay macam ni. Kalau kita buatlah macam ni kalau yang banyak order, kalau order dia lebih daripada 5 untuk satu purchase tu, memang kita akan bagi paper bag for each. Okay? Okay? Boleh? Boleh. Kalau order lebih daripada 5, dalam 5 lah. Kalau ada 5, memang kita terus masukkan paper bag sekali. Okay? So, yang itu tahulah, itu memang untuk kasih macam teacher anak-anak begitu. Kena tengok paper bag tu Didi. Ku coba melempar manggis. Kejap bila nak keluar? Kalau baru Didi soon, insyaAllah. That's why lah, kita buat dulu yang ini. Okay, kita buat dulu yang ini sahaja dulu. Okay, ini pun guys, tengok sebab korang punya support banyak masuk order hari ni. Alhamdulillah. Tadi siang kita dah bagi dah. Tadi siang pun memang banyak. Lepas tu kita masuk lagi order malam ni. Ya Allah, thank you sangat. Sebab hari ni Didi ada buat live dekat rumah Oren dengan Kak Bella. So masa tu memang ramai juga yang order. Okay, ini. So, apa yang korang akan dapat? Contoh macam kalau kita selalu buka booth, okay? Bye Didi, okay. Bye Olong. Olong tea sedapnya. Saya suka minum Olong tea. Okay, yang ni korang akan dapat dalam dia ada postcard. Hari tu Didi ada buat satu kali yang atas request ramai-ramai, yang semua nak order tapi nak ada sign Kak Bella dan juga Abang Sadiq. Tapi untuk hari itu sajalah. Yalah, diorang pun busy, masing-masing ada kerja masing-masing. Jadi Allah Akbar, siapa minum coke ni? Nama belakang. Okay, apa cakap tadi Oh, hari tu di atas request. Sebab itulah. Ya, saya dapat yang sign tu, Priscilla Lee. Itu untuk hari tu punya lah. Jadi yang untuk yang ini lain lah, macam tu. Didi nanti ada live lagi tak kat rumah Oren? Didi kurang pasti. Nak tengok maksud tak guys? Korang akan dapat ni. Dan korang akan dapat postcard sekali. And lepas tu apa lagi okay, dalam dia kan macam ni. Dalam dia macam ni. Lepas tu akan dapat postcard kat dalam. So memang boleh bagi. Okay, contoh kepada ibu-ibu, emak-emak yang nak bagi hadiah kepada teacher-teacher anaknya, boleh. Tapi kita akan tengok. Kalau order tu ada 5 ataupun ke atas, memang kita akan bagi paper bag. Okay? Janji. Siapa cepat untuk malam ni, dia dapat paper bag ni dengan postcard tu sekali. Cepat tekan dekat beg kuning. Oh, wow, bercakap macam iklan lah you all. I takut. Wah, Pak Uda punya communication skill kan, dia macam very macam orang-orang yang berjualan di TikTok. Love.
Jual baju Belova please. Belova tak ada baju. Belova tak ada baju. Oh, baju mancis. Ini dia pakai baju apa ni? Baju bas. Oh, RM Bastis. Dia pakai baju Pakai baju sebab bas. dia adalah peminat bas Tunjuk juga. aja. Hah? Tunjuk. Wow. Improve sangat Pak Uda. Baju bas ni tidur. Pak Uda, bas. Pak Uda tengok. Oh, nak tidur pun pakai baju Ha. #Bastis. Betul. Comel lah nama Bastis. Didi nampak kurus lah. Alhamdulillah sebenarnya Didi turun berat badan saja nak bagi tahu lagi. Hari tu mati-mati nak diet tak dapat turun-turun. Sekali baru ni dia kurang sihat. So daripada 48 dia turun ke 43 kg. Alhamdulillah. Pak Uda encom. Sure ke? Okay. E.V. Sure ke? Janji Pak Uda handsome. Kita dah dapat order daripada seseorang tadi 5. Dia order sekali 5 Oh, ya ke? Ha. Baju Belova yang Didi So, guna dia dekat dapat- Singapura. Oh. Itulah. Nama dia? Ada ke yang dah order sampai 5 ni? Serius? Sebab dapat Pak Uda cakap dia dapat order ada 5. Betul ke? Sebab yang 5 tu kita akan bagi dengan paper bag sekali. Sebab kalau tak, kalau order satu memang kita akan bagi ni saja. Okay. Tahu. Rajin ramai yang belum tidur lagi ni. Ya Allah. Sekejap Saya rasa saya banyak sangat cakap. Terima kasih yang masih ada dapat 5 paper bag ya. Betul. Takkanlah kita bagi satu je. Kalau yang order 5 kita akan bagi each of lip matte kita akan bagi paper bag sekali. Dalam. So memang sesuai lah untuk bagi as a gift. Lagi-lagi untuk cikgu-cikgu memang sesuai. Sebab warna-warna dia pun memang sesuai untuk cikgu-cikgu bawa dan pakai hari-hari ke sekolah. Sebab warna dia tak akan mengejutkan kalau guru besar apa? Pengetua. Pengetua tengok pun pengetua tak terkejut. Nanti kalau pakai yang macam warna warna dark-dark sangat yang macam alamak, terkejut pengetua macam tu. Jadi warna yang sesuai yang pengetua insya-Allah dia tak terkejut lah. Akak pun cikgu. Hai cikgu Aisyah, the Malaysian pengetua. Pengetua. First time live Didi lalu dekat Wak. Oh ya ke? Hai Saloma Ismail. 10 batu boleh nampak. Itu jangan. Yang ini insya-Allah okey. Yang ini macam nampak daripada jauh macam warnanya yang sangat bagi pengetua pun sejuk hati insya-Allah. Hai Cikgu Didi. Nak tengok colour? Okey. Yang Didi dah pakai, sebenarnya Didi dah pakai ketiga-tiga sekali, okey? Okey, yang korang nampak ni, okey, tengok let's say Didi tunjuk kat korang Ini yang tadi masa dekat rumah Oren, Didi buat live dengan Kak Bella. And Didi dah cuci tangan banyak kali dah. Bray, ada Bray ke? Mana Bray? Nampak Bray punya. Mana? Ada Bray ke? Patutlah kat rumah I ada paper bag Belova. Mak aku beli banyak rupanya. Bray. Guys, Bray punya birthday baru je lepas. Korang wish kat dia, okay? Semua wish ramai-ramai pada baju yang bagi Kak Bella selalu baju cantik. Yang bagi Kak Bella punya style cantik ni semua adalah I'm proud, no cry. Dan repeat order. Thank you anak abah. Tak tipu. Betul lah tak tipu. Saya beli 5 untuk teacher anak-anak. Jangan lupa bag ya. Mau kasih hadiah. Oh, inilah ni yang order 5 ni. Zimanin. Okay. Jangan sebut nombor IC sekali. Sebut nama je. Okay. Thank you happy birthday Bray. Semua cakap happy birthday kat Bray. Bray ni yang mencantikkan Kak Bella selalu. Terima kasih Bray. Warna baru ke Didi? Aduh, malulah aku. Alah, Bray. Jangan malu, Bray. It's okay. This is life, you know. Pastikan namanya. Happy birthday, Kak Bray. Kak Bray, happy birthday ya. Selamat ulang tahun. Semoga semuanya yang bagus-bagus. Semoga semuanya yang baik-baik buat Kak Bray ya. Okey. Kak Bray. Okay.
Apa ni? Apa ni? Apa busy apa ni? Ha? Yang nak order dia. Oh, yang order 5 tu Janji ada paper bag Dapat paper bag 5. Guys, tengok. Korang thank you so much. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Tengok. Udah malam-malam macam ni pun. Sebenarnya malam-malam macam ni masa Didi sure memang ramai yang tengah baring sekarang sambil main phone. Sambil ada yang berfikir. Sambil ada yang macam ada yang Didi harap ada yang teracun untuk malam ni. Dan lepas dah teracun sekali tu memang korang akan saya suka ni dan saya nak repeat order. Sebab Alhamdulillah sebenarnya ramai yang cakap kat Didi ini dah repeat order macam tu. Sebab tu masa Didi jual masa dekat Singapore, ada yang beli sampai 10 terus. Sebab kononnya nak bagi dekat kakak ipar, nak bagi dekat adik ipar, nak bagi dekat mak punya boyfriend, nak bagi dekat ni apa macam tu. Ramai sangat yang buat macam tu. Sebab Didi kata diorang tahu kalau Singapore dan juga Brunei kan tak masuk. Jadi hanya pada masa tu sahaja yang diorang boleh. Didi buat lagu duet dengan Kak Bella. InsyaAllah. Esok Terengganu cuti Didi. Esok Terengganu cuti. Esok hari Jumaat. Betul ke? Kan? Mak punya boyfriend. Mak punya boyfriend. Boyfriend mak. Boyfriend punya mak. Bukan mak punya boyfriend. Boyfriend punya mak. Hari tu saya ada order belum sampai lagi Didi.